Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kongsi satu perkara yang saya fikirkan sejak malam tadi, iaitu berkenaan dengan tarawih. Saya ingat saya waktu saya kecil dulu, lebih kurang dalam tahun 80-an, 85 macam tu kan. Kita ikut mak ayah kita ke surau. Waktu itu solat tarawih 20 rakaat dan dihabiskan dengan witir 3 rakaat. Maknanya 23 rakaat. Tapi kita berjaya menghabiskannya pada waktu itu, kerana waktu itu mungkin kita fokus pada solat tarawih. Waktu itu sangat fokus. Maknanya waktu kita berpuasa tu, kita rasakan bahawa kita fokus pada puasa kita. Dan bila kita tarawih, kita memang buat sebuat-buatnya. 20 rakaat. Saya masih ingat lagi. 20 rakaat, tapi boleh dihabiskan. Walaupun waktu tu kita rasa macam lama, walaupun rasa lenguh, tapi hari ni kadang-kadang kita susah. 20 rakaat, 8 rakaat pun kita dah tak mampu. Kadang tu kita mungkin fokus lebih pada perkara-perkara lain, tidak kepada tarawih. Minta maaf cakap sebab waktu dulu memang saya ingat 20 rakaat itu rasa macam orang sekarang cakap mudah lah. Mudah nak buat tu mudah. Waktu sekarang 8 rakaat pun rasa macam tak mampu. Kenapa? Mungkin kita terlalu leka ataupun terlalu tidak fokus dengan apa yang kita buat. Kita mungkin kita rasa terlalu lama dan sebagainya. Sedangkan Allah bagi kita nikmat yang melimpah ruah. Setiap hari dapat rezeki. Itulah saya nak kongsikan berkenaan tarawih ni. Pahala yang besar, tapi berbeza tarawih dulu dengan tarawih pada sekarang, pada hari ini. Sama-sama kita fikirkan. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.